ke masjid. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما وسقرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان. ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita, Allah rahmati kita bersama, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah terima semua amal soleh kita, Allah redha kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita, yang membolehkan dengan kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dapat kita melakukan amal ibadah kepada Allah sesempurna yang boleh. Bila kita sihat, kita sembahyang kita pun sempurna, rukuk kita sempurna, sujud kita sempurna, dan kita boleh melakukan dengan sebaik yang mungkin. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan martabat kita di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Kita doa mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang soleh, orang yang baik, iaitu baik kepada Allah Ta'ala, baik sesama manusia. Dan kita minta bukan takat kita sahaja yang baik, kita doakan mudah-mudahan zuriat keturunan kita semuanya Allah Ta'ala catatkan mereka semua adalah di kalangan para salihin, orang-orang yang baik. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tutup kehidupan kita, akhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allah jadikan kalam yang terakhir dalam kehidupan kita, hayat kita, dengan kalimah yang mulia, La ilaha illallah, sebagai kalam yang terakhir yang kita imani. Kata Nabi SAW, siapa yang akhir ucapannya bila ilaha illallah, siapa yang penghujung ucapannya dengan kalimah tauhid, daqalal jannah, masuklah syurga Allah Ta'ala. Dan kita amat mengharapkan mudah-mudahan ucapan tersebutlah menjadi ucapan yang terakhir dalam hayat kehidupan kita. Dan kita minta Allah Ta'ala jadikan kuburan kita adalah tempat rehat untuk kita. Penat kita hidup di dunia, memang penat, kerana ini adalah medan ujian kita, di atas, daripada bawah, daripada kiri dan kanan. Semuanya Allah uji kita semata-mata Allah Ta'ala nak saksikan adakah kita ini benar-benar beriman kepada Allah, ataupun kita ni orang yang tidak boleh menerima takdir kehidupan kita yang ditentukan Allah Ta'ala. Kerana salah satu daripada perkara yang wajib kita imani adalah beriman terhadap qada dan qadarnya. Pasti
dalam hidup yang kita langkah satu hari ke satu hari ke satu hari, pasti kita akan bertemu dengan takdir-takdir yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam kehidupan kita. Sama ada kita senang, sama ada kita susah, namun kita kena menjadi orang yang Nabi kata apa? Bila mana kita diuji dengan kesusahan, maka sabarlah. Bila mana kita diuji dengan kesenangan, maka syukurlah. Itulah bagaimana cara kita nak handle kita punya takdir yang Allah Ta'ala tetapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berada di kuburan itu tempat rehat daripada segala ujian, tempat kita menang untuk kita berhadap dengan segala balasan setelah mana kita cuba menjadi hamba yang taat, hamba yang sabar, hamba yang syukur. Maka Allah Ta'ala rehatkan kita seketika di kuburan kelak, dan mudah-mudahan kita dapat menjawab soal jawab kubur dan kita dibangkitkan ke yaumil mahsyar. Kita doakan mendapat naungannya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sungguh bila mana kita dihadapkan di hadapan neraka, kita di hadapan neraka, semua kita akan bertemu dengan neraka, dengan erti kata kita akan melintas titis sirat. Sirat yang dilentangkan itu adalah di bawahnya neraka. Kata baginda Nabi SAW, ciri siratnya itu adalah lebih tajam daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut, lebih licin, dan kiri kanannya ada kalalib. Kalalib itu adalah jengkaut, pengaut yang akan kait kita supaya terjatuh ke dasar neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita, bila mana kita berada di atas titis sirat, maka lintaskanlah kita sepantas kilat. Kita minta sungguh pada Allah Ta'ala, bila mana diberikan buku catatan amalan kita di dunia, setiap catatan amalan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, setiap yang baik pasti akan diberikan catatan kebaikan. Setiap benda yang halus-halus kejahatan pasti akan dicatatkan juga di dalam buku amalan kita, yang pasti tidak terlepas sedikit pun daripada pandangan Allah. Yang juga kita ketahui dalam Quran menyebutkan setiap kita ada malaikat penjaga masing-masing. Maka kalau kita ingat perkara ini, tentulah kita akan melangkah dengan penuh hati-hati di dalam kehidupan kita. Kita nak mengharapkan buku catatan yang Allah Ta'ala akan berikan kita di akhirat nanti, kita dapat terima dengan tangan kanan. Adapun bila kita terima dengan tangan kanan, bermaksud kita adalah di kalangan orang-orang yang baik, insya-Allah, dan Allah akan hisab kita dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Kemudian kita minta Allah Ta'ala dekatkan kita dengan telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta juga mudah-mudahan kita di kalangan yang tidak terhalang untuk minum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya bolehlah masuk syurga kita dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga dengan seluruh ahli keluarga kita yang kita sayang di dunia, dan kita masuk syurga dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dihimpunkan semuanya kembali kepada syurga Allah dan dijauhkan daripada azabnya neraka Allah Ta'ala. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita kena memastikan kehidupan kita ini sentiasa kita berjalan di atas jalan yang lurus. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa ukuran yang kita sedang berjalan di atas jalan yang lurus? Sebab kita wajib minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita petunjuk supaya kita sentiasa duduk di atas dunia ni mendapat petunjuk ke arah jalan yang lurus. Sekira-kira Allah Ta'ala wajibkan kita membaca surah Fatihah. Sekira-kira Nabi SAW mengatakan bahawa la tuqbalus salat bi fatihatil kitab. Tak diterima sembahyang tanpa kita membaca surah Fatihah. Apa jenis sembahyang? Sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang janazah, semua kena baca Fatihah sebagai satu rukun. Kalau tak baca bagi mazhab Imam Syafi'i batal ataupun tak sah. Adapun sembahyang sunat
ataupun sembahyang fardu secara berjamaah. Sembahyang fardu secara berjamaah wajib semua orang kena membaca surah Fatihah, walaupun berjemaah dengan imam, ya. Walaupun sembahyang maghrib dan isyak, ya. Kata Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i, bagi siapa yang terlupa membaca surah Fatihah sedangkan dia tidak ada keuzuran untuk membaca surah Fatihah, maka ditinggalkannya dengan sengaja, maka batallah sembahyangnya walaupun dia tu adalah makmum kepada imam. Kalau orang tu dia terlupa, kemudian dah bagi salam, kemudian teringat kata dia tak baca surah Fatihah di rakaat yang pertama ataupun kedua, maka dia boleh bangun, angkat takbir, sembahyang bagaimana biasa, baca Fatihah, rukuk biasa, sujud biasa, bagi salam balik sebagaimana biasa. Sampai tahap tu sekalilah ditunjukkan kepada kita bahawa prasyarat kewajipan solat itu adalah tidak meninggalkan bacaan surah Fatihah. Kenapa? Kerana surah Fatihah itu huwad doa, dia adalah doa. Doa apa yang penting? Semuanya penting dalam surah Fatihah. Kita memuji Allah, tambah-tambah bila mana kita sebut ihdinas siratal mustaqim, itu penting. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni lah penting, hidayah ni, supaya kita sampai penamat hidup kita tu dalam keadaan kita masih mengekalkan iman tauhid, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka di sini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama yang hidup pada tahun 500 Hijrah. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia adalah ulama yang mengeluarkan satu kitab tafsir, sebagaimana Ibnu Kathir, sebagaimana kalau kita tengok Nusantara kita Pak Hamka, mereka adalah yang menulis kitab tafsir, menghuraikan ayat-ayat Al-Quran supaya kita dapat fahami dengan jelas maksud setiap ayat yang nak disampaikan di dalam Al-Quran. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia hidup selepas daripada zaman Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali 400 Hijrah, dia hidup 500 Hijrah. Dia bermazhabkan, Imam Ar-Razi dia bermazhabkan dengan Imam Syafi'i. Tentulah sealiran dengan kita mazhab fiqhnya. Begitu juga dengan aliran pemikiran akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia mengatakan bahawa jawapan kepada ihdinas siratal mustaqim, dia melihat kepada surah yang selepasnya. Dia susun kepada kita surah Fatihah, selepasnya adalah surah Baqarah, selepasnya adalah surah Ali Imran. Jawapan kepada ihdinas siratal mustaqim, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, terletak di awal daripada surah Baqarah. Surah Baqarah awal ayat pertama sampai ayat 5. Jawapan kepada tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap kali kita sembahyang, kita kena memikirkan ini. Adakah kita sedang berada di atas petunjuk Tuhan? Ukurannya ayat 1 sampai ayat 5 daripada suratul Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, nisbahnya kepada Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah maksud jawapan kepada ihdinas siratal mustaqim. Cuba kita tengok. Bila kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah Ta'ala jawab, kamu nak duduk atas jalan yang lurus kan? Pertama sekali, dzalikal kitab. Tu kitab, Allah Ta'ala tunjuk. Itu kitab. Dzalikal kitab la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Hudan, petunjuk. Kamu minta petunjuk kan? Tu kitab tu. Semua isinya adalah petunjuk.
lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang sentiasa nak berada jalan yang lurus. Itulah rujukannya. Untuk kita ukur diri kita, adakah kita berada di atas jalan yang lurus? Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, mesti dan wajiblah kita boleh membaca kitab itu. Kalau kita tak pandai membaca Al-Quran, bagaimana mungkin kita nak mengambil apa yang Allah Ta'ala bagi tahu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita? Sebab itulah ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda ketika mana baginda berqulwah di Gua Hira, iaitu ayat tentang baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Oh, jadi itulah kita. Dengan membaca ini merupakan satu kewajipan. Sebab tu baca apa? Baca Al-Quran. Apa hukum membaca Al-Quran? Sunat. Sebelum nak boleh membaca, adakah kita buka Quran kita boleh baca? Tidak. Apa hukum belajar membaca Al-Quran? Fardu ain. Nampak? Setiap orang Islam dia fardu ain, wajib membaca, boleh membaca ataupun wajib belajar membaca Al-Quran. Sebab tu kita bertatih anak-anak kita permulaan sebelum boleh membaca Al-Quran, baca dengan Iqra. Nak boleh menyebutkan makhraj hurufnya, sifat hurufnya, panjang pendek hukumnya, matnya. Maka selepas itu kita mampu membaca Al-Quran. Tu belajar tu. Belajar tu hukum apa? Wajib. Lepas habis belajar itu wajib, dia bukan sekadar belajar membaca. Kita wajib belajar mengetahui segala isi kandung Al-Quran. Inilah, duduk dalam majlis beginilah yang memperbincangkan tentang ayat Allah, tentang tafsirnya Al-Quran, hadis dan sebagainya, memberi faham secara langsung dan tidak langsung terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah SWT Muhammad wajib kita boleh membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Sunat bila mana kita membaca Al-Quran, dan itu ciri orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah dia boleh membaca Al-Quran. Kalau dia tak kerti baca Quran, maka hati-hati. Satu ancamanlah kepadanya bagi orang yang tidak reti membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu petunjuk. Nak duduk di atas jalan yang lurus, ya kita membaca surah Fatihah. Betul kita baca surah Fatihah. Adakah memadai kita sekadar boleh membaca surah Fatihah? Rupa-rupanya syarat nak duduk di atas jalan yang lurus. Yang kedua, tengok ciri-cirinya adalah disebut Imam Fakhruddin Ar-Razi, lihat kepada ayat selepasnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu. Sebelum nak semayang, sebelum nak zakat, sebelum semayangnya nak diterima, sebelum zakatnya nak diterima Allah, sebelum puasanya nak diterima Allah, sebelum hajinya nak diterima Allah, syarat pertama adalah wajib dia beriman terhadap seluruh perkara ghaib 100%. Kalau kita tanya hari ini, Allah Ta'ala tu wujud tak? Kita kata wujud. Kita tanya lagi, berapa peratus kamu yakin Allah Ta'ala tu wujud? Kita kata 95 kafir. Dengan soal akidah, dia tak boleh letak hukum kiraan peratus 50, 70, 90. Soal kepercayaan dan keyakinan adalah wajib 100%. Berapa peratus percaya wujudnya Allah? 100%. Tu beriman. Iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah dia beriman 100% terhadap perkara ghaib, yang utamanya adalah percaya kewujudan Allah Ta'ala. Dia percaya kewujudan para malaikat. Dia percaya kepada kewujudan para rasul. Rasul bukan manusia kah? Ya, Rasul manusia. Tetapi kenapa termasuk perkara-perkara ghaib? Sebab kita seorang pun tak pernah jumpa para Rasul. Tak pernah seorang pun kita hidup di zaman pada Rasul. Kita hidup di zaman yang tidak ada Nabi. Kita hidup di zaman yang meneruskan syariat baginda Nabi SAW melalui lisan-lisan
lisan-lisan pewaris Nabi. Sebab tu Nabi kata al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dulu yang buat kerja untuk mengajak orang ke arah kebaikan adalah para nabi. Sebagaimana Nabi Nuh mengajak kaumnya berdakwah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berdakwah, sebagaimana Nabi Isa mengajak kaumnya berdakwah, sebagaimana Nabi Musa mengajak kaumnya berdakwah, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berdakwah. Sesudah itu tidak ada nabi. Siapa lagi yang nak mengajak kita berdakwah? Tentulah Nabi kata ulama. Kita sedang bercakap bagaimana kita nak mengukur diri kita, adakah sekarang ini kita berada di atas jalan yang lurus ataupun sebaliknya, dengan kita membincangkan berkaitan dengan suratul Fatihah pada perkataan ihdinas siratal mustaqim, keterkaitan jawapannya dengan suratul Baqarah pada ayat 1 sampai 5, dan kita menyentuh sebentar tadi berkaitan dengan beriman, wajib beriman kepada Allah sebagai perkara-perkara yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Syarat yang pertama, kalau kita beriman kepada perkara gaib 100%, maka kita sedang berada di atas jalan yang lurus, terutama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya, yang rasul-rasulnya walaupun manusia, tetapi kita semua tidak pernah bertemu dengan mereka, dan kita anggap mereka adalah, itu termasuk perkara-perkara gaib yang kita cuma mendengar tentang mereka, kisah mereka, bahkan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba, Nabi kata beruntunglah liman ra'ani, siapa yang pernah melihat aku, wa yu'minu bi, dan beriman kepada aku. Satu keuntungan Nabi kata. Tetapi Nabi kata tuba, wa tuba, wa tuba. Sangat menguntungkan, sangat menguntungkan, dan sangat menguntungkan. Liman lam ra'ani wa yu'minu bi. Sangat beruntung, sangat beruntung, sangat beruntung bagi siapa yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman dengan aku. Siapa termasuk di kalangan di dalam ucapan Nabi ini? Tentulah kita semua, mudah-mudahan. Kita beriman pada Nabi sedangkan kita tidak pernah melihat baginda Nabi, tapi Nabi kata untung umat yang sebegini. Untung sungguh mereka ini dan sangat menguntungkan. So kalau kita beriman kepada Allah, pada malaikat, pada rasulnya, kepada kitab-kitabnya seluruhnya. Kitab-kitab ini termasuk Zabur, Taurat, Injil, suhuf-suhufnya, dan juga Al-Quran. Juga kita termasuk di kalangan orang yang beriman pada perkara gaib, termasuklah beriman kepada jin. Beriman kepada jin, kewujudan jin tu. Sebab ada di kalangan kita yang dia tidak percaya tentang jin-jin ni. Tapi kalau siapa yang kata tak percaya kepada jin, bermaksud dia tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran bercakap soal jin. Bahkan ada surah khusus dinamakan suratul jin. Itu hati-hati dalam ucapan. Kalau dia kata aku tak percaya kawan tu penyakit, kena penyakit disebabkan jin, aku tak percaya. Tu penyakit hospital tu penyakit sawan tu bukan kena rasuk tu. Itu tak mengapa. Cakap-cakap tu tak apalah. Dia bukan kata aku tak percaya jin, aku tak percaya kawan tu kena jin, kena rasuk jin, tu tidak mengapa. Tapi kalau dia menolak kepercayaan terhadap kewujudan jin, bermaksud dia tidak beriman kepada para gaib 100%. Kerana persyarat pertama nak duduk di atas jalan yang lurus, satu, Allah Ta'ala kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Kedua, wa yuqimunas shalah. Barulah beriman dengan dia beramal dengan tindakannya. Orang yang percaya kepada Allah, dia adalah orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang pula orang yang mendirikan sembahyang. Orang mendirikan sembahyang pula, kita kena tengok bila kita sembahyang, huraiannya daripada Imam Nawawi, sembahyang itu wajiblah hadir dengan roh dan juga jasad. Perlu kita sertakan ketika mana kita sembahyang itu bukan sekadar jasad kita sembahyang, tetapi roh kita sembahyang. Tuntutan roh sembahyang itu kena hadir rasa khusyuk dan juga khuduk. Nak hadir rasa khusyuk dan khuduk, antaranya
ulama membariskan kepada kita sebagaimana kelebihan tata cara hadir solat Jumaat. Kerana solat berjamaah ini rujukan utamanya adalah solat Jumaat. Solat Jumaat wajib didirikan secara berjamaah. Solat fardu tidak wajib didirikan secara berjamaah. Sembahyang Jumaat tentu jadi rujukan kepada sembahyang jemaah. Bagaimana tata cara untuk hadir mendirikan solat Jumaat? Satu, Nabi kata idza ata salatal Jumaah, bila mana seseorang nak datang sembahyang Jumaat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Hendaklah bermakna dengan sudut bahasanya adalah wajib. Wajib. Habis kalau kita main sembahyang Jumaat dengan kerja kita, lepas tu masjid pun duduk dalam tempat kerja kita ni, mana dan kita nak mandi, sibuk kerja kita dengan pakaian kita hak lah. Bukan kata Jumaat lah ni pun kita tengah kerja nak balik mandi dulu, memang tak lah. Habis Nabi kata falyaghtasil, wajib mandi. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali memang mewajibkan. Siapa nak datang sembahyang Jumaat wajib mandi sebelum hadir sembahyang Jumaat. Tapi kita tidak kepada Imam Syafi'i, tidak kepada Imam Hanafi, tidak kepada Imam Malik. Mereka mengatakan bahawa sunat muakkadatan. Nasib baik sunat. Maka bila mana kita nak datang sembahyang, terutama sembahyang jemaah dan Jumaat, maka tuntutannya adalah nak mendirikan sembahyang itu dengan hadir, sebelum hadir tu mandi. Sebab apa kena mandi? Sebab mandi ni bukan sekadar memberikan kesegaran kepada orang yang nak sembahyang, tetapi orang yang sebelah kita nak sembahyang tu. Sebab tu bila ditanya Nabi kepada Nabi Rasulullah, sembahyang Jumaat ni antara nak datang awal dengan mandi, mana lebih aula? Nabi kata kalau ada masa mandi. Sebabnya tuntutan untuk hadir untuk dengan khusyuk dan khudu' adalah memberikan kesegaran pada badan, berbau wangi. Wangi itu penting untuk sembahyang ni. Wangi, tidak berbau mulut, tidak berbau badan. Itu termasuk perkara yang dikatakan mendirikan sembahyang. Dia bukan takat kita berwuduk, kita masuk sembahyang sahaja. Rupa-rupanya bermula dengan kita sendiri yang berwangi-wangian, berada dalam keadaan tidak mengganggu kekhusyukan orang sebelah. Bagaimana kalau kita masuk sembahyang kita busuk, orang sebelah tentu tidak khusyuk, menghilangkan khusyuk dan khudu'. Sebab tu tata cara sembahyang Jumaat adalah mandi, kemudian masuk datangnya awal, kemudiannya duduk dekat dengan mimbar mendengarnya khutbah, kemudiannya tidak berbuat perkara-perkara yang menghilangkan pahala-pahala fadilat Jumaat, sebagaimana bermain handphone, sebagaimana bercakap-cakap, sebagaimana bermain kapet. Nabi kata waman massal hajar, siapa yang bermain-main batu faqad lagha, maka dia telah melakukan satu perkara yang lagha. Bila lagha, menghilangkan pahala fadilat Jumaat. Apa pahala fadilat Jumaat? Pahala fadilat Jumaat bila kita datang dengan mandi, setiap langkahan kita, kata Nabi, Allah Ta'ala berikan pahala setahun qiyam dan juga siam. Setahun kita berdiri malam dan juga berpuasa. Bagi orang yang tak mandi lagu kita ni, datang sembahyang Jumaat dengan cuma berwuduk. Orang yang berwuduk, kata Nabi SAW, Allah mengampunkan dosanya seminggu, ditambah dengan 3 hari melengkapkan jadi 10 hari. Seminggu daripada Jumaat ini kepada Jumaat depan 7 hari, tambah lagi 3 hari, 10 hari. Bagi orang yang nak dapat fadilat ni, dia mesti berwuduk dengan sempurna, masuk hadir dengan tenang ke masjid, kemudian duduk pula di dalam masjid bersedia untuk mendengar khutbah, bukan masuk untuk beristirahat. Masuk cantik, imam tengah berkhutbah kita lena, imam tengah khutbah kita berkhayal bermain-main kapet, imam tengah berkhutbah kita berkhayal dengan telefon bimbit. Semua menghilangkan pahala fadilat yang disebutkan tadi. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub yaumal jumu'ah faqad laqad. Bila mana imam membaca khutbah, maka kalau kamu bercakap ketika itu, maka kamu telah membuat perkara yang laqa. Laqa menghilangkan fadilat Jumaat. Sah dah Jumaat,
Kalau datang untuk tidur, sah, tetapi pahala yang besar hilanglah. Jadi nak mendirikan sembahyang itu, kata baginda Nabi SAW, adalah antaranya persiapan awal. Sebab tu tuntutan nak datang Jumaat itu kita datang awal. Awalnya adalah ketika mana azan yang pertama, azan yang kedua itu sudah pun lewat dan bersedia untuk mendengar khutbah, mendengar ucapan. Maka termasuk orang yang mendapat hidayah Allah Ta'ala, orang yang sembahyang, dia mendirikan sembahyangnya dengan khusyuk dan juga khudu'. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kesan daripada kita sembahyang, orang yang berada di atas petunjuk Allah, dia tak kedekut dengan harta yang Allah amanahkan kepadanya. Dia berinfak dengan harta yang Allah amanahkan dengannya. Walladzina yu'minuna والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Dia beriman terhadap semua kitab-kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para Nabi. Kita kena kenal bahawa Nabi kita tu bukannya satu-satunya Nabi. Nabi kita adalah penutup segala Nabi. Dan kalau dibuat perumpamaan, Nabi mengumpamakan, aku bersama dengan para Nabi yang lain ibarat sebuah bangunan yang mereka ini dah jadi bumbung, dah jadi tiang-tiang, dah ada dinding. Cuma aku ni seketul bata yang masih berlubang pada rumah tersebut. Dan para sahabat pun tanya, siapa bata itu yang Rasulullah? Bata itu akulah. Bata itu akulah. Maksudnya apa? Islam ini bukan bermula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu bermula daripada zaman Nabi Adam sampai penutupnya khataman nabiyyin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabilah yang menyempurnakan agama ini. Maka sebab itulah kita wajib beriman dengan risalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, walaupun syariat mereka berbeza. Sebagaimana syariatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana contoh, orang yang nak bertaubat dalam syariat Nabi Musa kena bunuh diri. Kena bunuh diri. Orang yang bersalah di dalam syariat Nabi Muhammad cuma beristighfar dan bertaubat dengan mulutnya, dengan hatinya. Nampak? Orang yang nak menyucikan najis dengan syariatnya Nabi Musa, potong bukan basuh. Orang yang nak menyucikan najis dengan syariat Nabi Muhammad, basuh sahaja. Syariat Nabi Muhammad adalah dijadikan kullu ardin tahur. Semua bumi ini suci, wa huwa masjidun, dan tempat sujud. Ni nak sujud tepi jalan pun boleh, atas rumput pun boleh, tepi pagar pun boleh, semua boleh. Tapi kepada syariat Nabi-Nabi yang lain ada tempat yang tertentu. Gitulah. Tapi dalam bab tauhid, Allah yang Esa, Allah yang sama, Allah yang satu. Daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diturunkan kitab-kitab? Kerana untuk membetulkan kesesatan umat pada masa rasul-rasul tersebut. Nabi Adam, tidak ada lagi mereka yang tidak, orang kata apa, menyembah berhala. Berhala bermula pada zaman Nabi Nuh. Nabi Adam, kami berada dalam satu ummatan wahidatan, satu umat yang satu, mentauhidkan Allah. Nabi Adam, Idris, masih lagi semuanya beriman kepada Allah yang Esa. Adam, Idris, Nuh. Nuh barulah adanya mereka yang memuja, menyembah berhala, menyebabkan Allah mengangkat Nuh sebagai nabi. Dan Allah dalam satu riwayat tidak jelas, ada yang mengatakan bahawa diberikan kepada Nuh satu rujukan wahyu yang berbentuk suhuf. Tidak ada kitab kepada Nuh. Tetapi Nuh berdakwa 950 tahun untuk membetulkan kesesatan yang bermula pada zamannya, yang mereka menyembah Suwa, Waddun, Yaqutha, Yaqus. Adalah 5 berhala-berhala pemula. Kemudian barulah kepada Nabi Ibrahim ada suhuf, kepada Nabi Musa ada kitab Taurat, kepada Nabi Isa ada Injil, kepada Nabi Daud ada Zabur, kepada Nabi Muhammad ada Al-Quran.
Semua ini diberikan kitab rujukan kerana umat pada masa tersebut ada mereka yang menyembah berhala. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita kena terima semua kitab-kitab tersebut, wajib kita imani. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Allah mengatakan bahawa orang yang berada di atas petunjuknya, mereka beriman terhadap perkara akhirat 100%. Beriman adanya alam barzakh, beriman beradanya alam mahsyar, beriman adanya sirat, beriman adanya mizan. Ini semua adalah hadis-hadis yang dikisahkan Nabi secara masa depan. Tidak ada orang yang boleh menceritakan kepada kita secara terperinci kecuali Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan antara orang yang beruntung tasliyah dalam hiburan akhir las. Nabi mengatakan untung orang yang ada anak mati kecil di dunia sebelum balik. Untung, Nabi kata. Kerana ini satu hadis menggembirakan. Kenapa? Kerana anak mati kecil itu akan menjadi syafaat kepada mereka ketika mana mereka melintah titik sirat. Nabi kata siapa yang ada anak mati 3 orang, dia akan bertemu dengan neraka sekadar sumpah, sekadar perkataan sumpah. Kenapa kena temu dengan neraka? Sebab tadi ada kata dah, Allah salli ala Muhammad, titik sirat itu dibentangkan di atas neraka. Maka kita semua akan lalu bawah itu adalah neraka. Dan kita mengharapkan kita melintah sepantas kilat. Nabi mengeluarkan hadis, Nabi mengatakan orang yang mati 3 orang anak di dunia dengan dia sabar dan redha, maka dia akan bertemu dengan neraka sekadar ucapan qasam. Qasam yakni sumpah. Wallahi, maksudnya sab sepantas kilat lah. Bila mana ada orang mati kecil, tiba-tiba ada anak orang tu mati kecil. Tiba ada sahabat yang bertanya Nabi, ya Rasulullah, sahabat ni tak silap saya Ubay bin Ka'ab, habis orang mati 2 orang macam mana? Mati 2 orang pun sama, kata Nabi. Kata Abu Dhar, aku ada seorang je anak mati kecil, seorang pun sama, tapi dengan syarat nak dapat kelebihan melintah titik sirat sepantas kilat ini dengan kematian anak, tengok semasa awal kejadian kematian anak bagaimana reaction dia, bagaimana dia punya reaksi dia. Ketika mana dia tahu kata anak dia mati di tempat pengasuh, dia balik pergi cari pengasuh tu, jumpa pengasuh tu, dia tabur pengasuh tu, dia tak dapat. Nabi kata ketika mana awal cerita dia tahu kata kematian anaknya dalam keadaan apa jua, di mulutnya menyebutkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis. Oh payah tuan-tuan, memang payah pun nak dapat syurga. Maka itulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi nak berkata perkara-perkara ini, Nabi lalu dulu. Nabi matinya anaknya Qasim. Sebab itu Nabi disebut sebagai Abul Qasim. Anak sulung Nabi lelaki nama Qasim. Qasim mati umur 2 tahun. Tengah umur seronok duk main ni, mati umur anak sulung. Sedih tak Nabi? Sedih lah. Ada riwayat kata mati kena patuk matanya dengan dikun ayam jantan. Kira-kira kena kuman mati asbab. Kemudian mati pula anak Nabi kita nama Abdullah. Sekira umur dia lebih kurang 18-19 bulan, lebih kurang 2 tahun tak? Tengah seronok duk main. Kemudian mati pula anak Nabi yang nama dia Ibrahim. Kira-kira umur dia 18 tahun tak? 18 bulan, 18 tahun, 18 bulan. Kira setahun lebih juga. Maka semua tu ujian yang Nabi rasai terlebih dahulu, dan Nabi menyebutkan siapa mati 3 orang anak, maka dia redha dengan kematian tersebut, maka dia bertemu dengan neraka sekadar sumpah. Habis itu ada para sahabat, bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, ya Rasulullah, ni ada orang tak mati anak ni macam mana? Tak dapat syafaat akhirat. Siapa yang akan memberikan syafaat kepada mereka? Sebelum itu Nabi kata, selain daripada itu ada hadis lain Nabi ucapkan bahawa anak-anak yang mati kecil ini takkan masuk syurga dan takkan berganjak daripada pintu syurga selagi mana tidak memegang tangan ibu dan ayahnya untuk masuk sekali. Hadis. Seronoklah kita yang ada anak mati kecil ni. Allah SWT.
Ditanyakan orang, berapa umur mati kecil? Sebelum balik. Dalam kandungan ada roh? Ya, termasuk. Kalau gugur, dia sebab tu kena tuntut beri nama. Sunat bagi nama kepada anak yang 4 bulan 120 hari ke atas dalam kandungan. Kalau mati pun bagi nama. Kerana dialah anak kita yang akan menarik kita untuk menjadi syafaat besar kepada kita masuk syurga Allah Ta'ala berdasarkan hadis baginda Nabi SAW. Berasbabkan itu, ada yang bertanyakan sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka siapa orang yang tidak ada anak mati kecil bagaimana Rasulullah? Maka Nabi kata, akulah yang akan memberikan syafaat kepada mereka di akhirat kelak. Jadi ini petunjuk kepada kita, wabil akhirati hum yuqinun, terhadap perkara akhirat wajib kita imani yang dikisahkan Nabi SAW, semua wajib kita percaya. Barulah ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah berada di atas petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, yakinlah mereka itulah orang yang berjaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita memperkatakan tengah hari ini berkaitan dengan bagaimana kita nak mengukur diri kita, adakah kita berada di atas jalan yang lurus, dengan jawapannya daripada ayat pertama sampai 5 daripada surah Baqarah, dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi, yang disebutkan juga oleh ulama yang nama dia Imam Ar-Razi melalui kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.